Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam ni kita orang nak pergi ke Masjid Jami' Sultan Ibrahim, Kuala Selangor. Malam ni dengan projek setiap malam. Mana ada setiap malam. Semalam tak ada. Walaupun kita jumpa kat sana terus lah. Oh, hari ni kita Imran Ajma'in dia akan ada berada di sana juga. Apa kita jumpa sana. Let's go. Mari. Itu lah, dia sekadar lawa je, tak cukup lah. Alang-alang ni nak tanya lah pasal masjid tadi. Okey tak masjid tadi? Masjid tadi dia, orang kata antara yang terbaik je. Antara yang terbaik Tak ada yang terbaik, tapi macam okey lah, bacaan dia bagus, lancar, tak terlampau laju, tak terlampau perlahan. Dia laju sangat. Aku solat isyak tu tahu dah. Tak tahu dah apa? Dah 4 rakaat. Oh. Lepas tu so dia punya tu sedang lah Tadi dia bacaan dia tak laju, tapi bacaan dia pendek. Lepas tu surah yang dia baca tu pun agak berlainan lah daripada macam apa orang kata masjid-masjid lain lah. Dia apa orang kata surah bukan surah lazim. Lepas tu macam mana parking okey tak parking? Parking bapuk besar. Parking banyak. Lepas tu masjid besar. Lepas tu lagi tu dia punya budak-budak ada meriah gila. Inilah kita namakan masjid yang orang kata apa? Orang kata berjaya lah, dapat tarik minat anak-anak muda datang. Kalau macam surau rumah aku tu, sunyi, budak-budak main game. Sama je lah. Dia kalau budak tak ada kat tempat tu, orang kata bermasalah tempat tu. Masjid 101. Kalau tak ada budak-budak, confirm masjid tu problem. Ya, kalau masjid tak problem, budak-budak suka datang. Dah lah. Weh, toki. Jangan. Toki siap toki. Janganlah zoom segan lah tu. Tak dengar. Oh, tak dengar. Apa handphone mahal tak dengar. Bukan. Mic phone kan dia macam sensitif sikit. Mana kata dah beli. Tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Dia macam malas tu. Nanti korang nak kena fikir phone punya bateri, mic punya bateri. Ni kalau aku edit pun aku terus volume tu aku terus up tak. Tak payah baca wireless, baca wired. Betul. Wired. Duh. Dia nak tanah je baik. Sihat. Saya jangan nak ui. Tak rapat sangat dia dengan Tak dapat. Aku buat wide kan. Oh, buat wide patut lah. Tapi yelah, kau buat wide nampak jauh dalam tu, dekat muka aku ni. Aku secam ui.
Dekat sana. Tengok selalu dia rekod video dia kat YouTube. Mesti nak ni. Bagi macam tu je. Macam mana kau boleh bertahan? Kalau aku dah Biasalah, newbie kan. Newbie kena tahan sikit tu. Ui. Ada promo apa ni? Esok last Esok lah dah korang dah lambat lah. Tak sempat lah. Kalau dia diorang post dah video ni dah lambat lah. Dah tutup. Iya ke? Ke kau post malam ni? Ha? Kau post malam ni Aku biasa pagi esok lah. Mak ada sempat. Sempat je. sempat. Alamak. Datang dekat Betul lah tu. Kita ada promo diskaun RM1.90. Bukan harga barang tu RM1.9 tau. Tanya dia kot. Korang dengar dia. Kalau harga semua RM1.9, esok aku tutup lah. Diskaun RM1.9. Kau boleh datang. Untuk semua air dengan makanan. Air panas. Baik tu. Ding 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 ding. Masih tak beritahu rekod. Okay, aku dah beritahu dah. Ini semua privacy. Jangan risau, semua orang nak tengok muka Aku ada import cameraman ni. Rasa mahal lah. Sejak bila tu? Dari tadi je berarti. Okay, kau tak terlampau dekat. Tak terlampau jauh. Racun. Wah, terima kasih dua api. Kap dia lain sikit tau. Katanya kap dia tapi sama dia ispadu dia. Cuma ni style lain. Cuma dia lebar sikit. Pip, Ini salah. sedikit kata-kata. Apa lah kata-kata hari ni. Okay. Apa? Okey. Nah, itu saja perancangan kita untuk hari ni. Baik. Assalamualaikum. Tak malu. Kat sini dia tutup. Terima kasih bila datang. Terima kasih buat member-member. Jangan lupa promo sampai esok Jumaat je. Walaupun tak tahu di bulan post ni dapat ke tak. Ya. Okay, edit cepat sikit. Tolong. Baik dah. Okay, terima kasih. Tutup tu. Tutup Oi.